Ramai orang yang tinggal solat sunat rawatib sebab dia tak tahu pun cara turutan yang betul. Dia bukan malas buat. Dia bukannya tak nak buat. Tapi dia tak buat sebab dia memang tak tahu. Sebenarnya caranya senang sahaja. Tapi sebelum itu, kalau solat sunat sebelum subuh, confirm lah yang ni jangan tinggal. Sayang sangat. Sebab 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Okey, cuma yang ramai orang tak tahu ni untuk solat jamak zuhur, asar dan juga jamak maghrib dan isyak. Jadi ini cara dia bagi solat jamak takdim dan jamak takhir bagi solat zuhur dan asar ialah yang pertama solat sunat qabliyah zuhur, yang kedua solat fardu zuhur, yang ketiga solat fardu asar, yang keempat solat sunat ba'diyah zuhur, yang kelima solat sunat qabliyah asar. Ini pula turutan jika solat jamak takdim dan jamak takhir bagi solat maghrib dan isyak. Caranya ialah yang pertama, solat fardu maghrib, solat fardu isyak, solat sunat ba'diyah maghrib, solat qabliyah isyak, solat sunat ba'diyah isyak dan akhir sekali kita tutup dengan solat sunat witir. Boleh? Dulu keliru, sekarang dah tahu.